Hai abang kakak, saya host anda Zaid Zaki daripada Tua. Hari ni kita special sikit. Okay, saya nak bawa tengok review subsa unit pula. Kan, best kan? Okay, owner nak jual harga bermula RM750,000 sahaja. Boleh datang jumpa kami untuk discuss, berbincang dengan lebih lanjut lagi. Okay, jom ikut saya ke dalam. Abang kakak, mana dapat rumah teras kat Sampai Jaya sekarang ni? Freehold pula, individual title, 2 tingkat. Harga sekarang RM900,000, RM1 juta kan? Tapi tak rumah ni. Lepas tu tengok, kereta boleh muat 2 kereta atau 1 kereta kalau panjang macam ni lah. Mercedes Express. Lepas tu tengok, ada pocket garden lagi. Boleh tanam cili ke, pokok kelapa ke, nak tanam durian ke, boleh lah kat sini. Okay, bukan individual title kan? Okay, lepas tu tengok, kita ada divider kat sebelah ni, boleh letak tempat kesut. So kemas lah. Sebelum tu, tuan-tuan perempuan, terima kasih lah kerana sudi tolong kami selalu. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng untuk upload konten kami sepantas yang mungkin. Seperti yang ini. Okay, kita tengok dalam. Okay, masuk-masuk ni macam biasa lah. Kita ada foyer sikit area. Okay, kita nak letak kasut, kabinet. Kat sini boleh letak portrait dan tempat semayang. Okay, bagi yang agama. Okay, masuk di sini. Kita boleh dapat set kursi. Kat sini kiri, kecil apa secukupnya bahagian. Dan boleh tengok kursi boleh letak kat sini. Sini boleh letak meja kopi. Tingkat kat sini, saya masuk memang luas. Bagus tak? Okay, untuk rumah ni owner dah bagi sini lah. Barang-barang kalau nampak ni adalah isi yang sikit. Tu kat sini boleh pakai apa idea ke, okay? Isi kabinet shape ke. So kat sini boleh letak apa pasang. Sini boleh letak gaya kuning. Dengan super boleh lakukan kabinet. Okay, boleh untuk standard box. Okay, standard box. Kemudian untuk rumah bangunan ni, kita ada di bawah. Sebab tu untuk nak 1,540 kaki. 4 bilik. Okay. So lepas tu ni, so untuk rumah yang ada tu, berapa rumah macam biasa. Rumah macam ni lah. Di bawah. Okay, di belakang tak pula cahaya masuk. Okay. Bagian aku ni, keluar ni jangan sikit lah. So, untuk ibu apa yang ke bawah tadi, boleh lah masuk ke tangan bawah ni. Setelah bawah ni, stop salam, panas. Okay, so ada shower head, ventilation, full task untuk 750,000 rumah. Okay, luar ni layak. Betul. Dalam 10 kaki. Okay. Okay, baik. Itu tingkat bawah. Di atas kita pakai table flooring. Jom kita tengok saksikan. So saat kita balik dalam ikan dan kita ada kat tangga je lah. Kat tangga dia boleh tengok kayu, terbat kayu dia. So mesti macam biasa. Design ni macam cantik lah. Dia ada kreatif design sikit. So atas table ke atas. Cantik. Tinggi di sini. Okay. So atas table ada family room ni. Letak area lah. Boleh letak office kat sini. Buat study room kalau anak boleh. Nak letak tempat playground untuk anak kecil boleh. Dan kalau situ tak cukup dengan tu, boleh tambah lotek kat sini. Sebab tinggi kan. So apa yang nak boleh letak tangga kat sini. Terus naik ke atas. Anak macam ini house.
Okay. Masuk tu kita tengok video pertama. Kalau suka kaki dia balik, lagi ada saya masuk ke sini, besar tingkap, dah 3 tingkap, memang kemas. Okay, dan nanti share lah. Okay, kita share. Wah, tanah okay, kemas. Ada tanah sini dengan hot water ni ada. Lepas tu ventilation ada. Okay. Kemudian tengok, ada table block. So, katil boleh muat. Queen size, single bed, tak ada masalah. Memang kemas. King besar sikit lah. So, untuk anak-anak, kisah sikit lah, tak kemas kan. So, Amari letak kat sini lah. Lepas tu, nak boleh design sikit, lagi-lagi boleh. Kemas. Okay, jom tengok masker dulu. Masker pula kat sini lah. Jom tengok. Luas. Boleh buat king queen size, tak ada masalah. Okay, kemudian kat sini boleh letak handboard. Abang kakak boleh letak handboard sini. Wardrobe kat sini. Okay, so kemas boleh bawa wardrobe kat sini. Tapi kalau tak wardrobe kat sini boleh, nanti tunjukkan mana boleh bawa wardrobe kat sini. Kat luar ni adalah saya masuk daripada segi balcony semua memang cantik, memang kemas kat sini. Okay, so ada tempat buang untuk jadi sikit lah kat sini. Okay, lepas tu jom tengok wardrobe. Tak habis wardrobe tadi, kita ada wardrobe space tak kat sini. Okay, so boleh komit lah. Bahkan kalau pintu kaca ke, pintu kayu ke, untuk nak buat fully wardrobe close up, fully close up. Okay, dalam sangat. Okay, so ada 2 tingkap tu ventilation, full tiles. Untuk rumah 100,000 full tiles. 100,000 kan? Makan. So tengok, ada hot water semua, jamban ada, segi ada, standard, semua ada, lengkap. Okay, so suasana kat atas ni memang best. Sebab dia dah bagi kayu, artificial dimple ni, dia tingkat kat atas. Saya masuk banyak. Okay, kalau abang kakak tak percaya nak rasa sendiri macam mana rumah ni, atas sebab kita. WhatsApp description. Sebab dia punya kualiti untuk kasih tu memang cantik. Sebab rumah individu macam ni, maintenance murah. Itu tadi boleh lepas video kata lah. Okay, so terima kasih sudi kerana menonton kami. Saya Farhan Zaki. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye.